Ustaz, bagaimana menjaga amal agar tak jatuh pada riak, terutama pada amal soleh yang sudah dilakukan di masa silam, supaya mengelak daripada riak, bukan meninggalkan amalan. Sebab meninggalkan amalan kerana manusia itulah riak. Berbuat amalan kerana manusia itu syirik. Jadi ikhlas adalah yang selamat daripada dua-duanya. Jadi macam mana untuk supaya menjaga hati ini supaya lepas daripada riak? Maka buatlah secara istiqamah. Seseorang apabila ibadah dibuat secara istiqamah, insya-Allah rasa riak itu akan hilang sedikit demi sedikit dan nanti akan habis. Kalau jarang buat, maka akan timbul riak itu sendiri. Saya bagi contoh jemaah tak pernah datang ke masjid. Sekali datang ke masjid seolah-olah satu jalan itu tengok jemaah datang ke masjid. Betul tak? Tak pernah datang ke masjid ni. Kita baru datang, seolah-olah satu jalan tu tengok kita, padahal tak ada pun orang tengok kita. Kita drive kereta, tak pernah bawa kereta. Sekali drive seolah-olah semua orang di jalan tu tengok kita tengah drive, padahal tak ada pun. Tapi sebab apa? Sebab jarang dibuat. Tapi kalau dah buat selalu, insya-Allah dia akan hilang sedikit demi sedikit. Cuma hati-hati, walaupun mungkin hilang riak, maka berdoa kepada Allah supaya dijauhkan daripada ujub, kerana ujub pun juga penyakit hati. Merasa aku dah istiqamah, tak ada lagi orang boleh kalahkan aku. Ini hati-hati juga ni. Allah Taala alam bissawab.